Bukan langkah yang sepatutnya. Tuan-tuan menjadi saksi saya, insya-Allah. Saya lah orang pertama di kalangan tuan-tuan yang akan menyokong. Sebab dalam kita nak bergerak, dalam kita nak melakukan sesuatu yang besar, kita perlukan seorang panglima. Dan saya pada ketika ini, saya tidak melihat panglima yang paling sesuai selain daripada YB Rafizi. Itu cerita dia, tuan-tuan. Di peringkat ini kita penuh sabar menanti dan tolong faham situasi dia. Saya tak pernah jemu, saya tak pernah penat, insya-Allah. Kenapa, tuan-tuan? Sebab ini tentang masa depan kita, tuan-tuan. Walaupun kita disekat sampai malam ni, tuan-tuan tengok menggunakan line yang sama, tapi platform TikTok dengan platform Facebook ni dia kacau. Saban berapa kali dah kena kacau. Dia kacau berturut-turut menggunakan line yang sama. Tapi nak buat macam mana, tuan-tuan? Kita perlu bergerak terus. Apa kata you dan RR join PPIM? Apa relevansi tu? Apa relevansinya PPIM tu tadi? A ship of full philosophy. A ship with dysfunctional crew. Yes. Puan Natasha, exactly itulah yang berlaku. Jadi tuan-tuan, saya nak menyatakan sekali lagi dan yang terakhir. Okey, saya tak nak ulang dah lepas ni. Kalau ada cai-cai jebon yang mengatakan bahawa kita tak move on dan sebagainya, no. Kita dah move on. Kita dah keluar daripada parti ni, kita dah keluar daripada kapal parti. Kita sekarang ni berada di kapal Malaysia. You are moving forward. Dengan kapal Malaysia, kita nak selamatkan kapal Malaysia. Itu saja. Kenapa saya kata macam tu, tuan-tuan? Beranganlah kalau saya kata, okey, kita kena selamatkan kapal parti. Nak macam mana? Kau gila. Aku tak ada jawatan pun dalam parti ni. Rafizi tak ada jawatan pun dalam parti. So, biarlah orang yang sepatutnya dalam parti menyelamatkan kapal parti. Faham tak, tuan-tuan? Sebab itu bila saya sebut sekali lagi, kita dah move on. Yes, kita move forward. Kita move on dengan kapal Malaysia ni. Ini cerita dia. So, kalau ada cai-cai jebon yang bongok mengatakan kita tak move on, tuan-tuan explain kepada mereka. Itu cerita dia. Hanya orang yang ada jawatan dalam parti boleh menyelamatkan parti. Kau nampak, nampak. Tak nampak, lantak. Dan tak boleh buat apa pun. Tak ada, tuan-tuan, saya ajak tuan-tuan turun berdemo dekat depan HQ, selamatkan kapal parti. Tak payah, tuan-tuan. Sebab kapal parti ni biar orang yang ada jawatan, damai dan sebagainya fikirkan. Cuma di peringkat ini, tuan-tuan setuju dengan saya. Masyarakat kita majoritinya dah menyampah dan meluat dengan parti PKR. Betul tak, tuan? Orang dah menyampah dengan kapal ni. Aku cuma baca sahaja apa yang orang tulis. Kau nak terima, terima. Kau tak nak terima, terpulang. Orang tanya, apa bukti dia? Kalau kau baca, kau rajin baca dekat media sosial, kau akan jumpa. Kau akan dapati dan kau akan membuat rumusan. Kapal PKR sedang dibenci dan diludah oleh rakyat Malaysia. Kau nak terima, terima. Kalau kau tak nak terima, terpulang. Kau punya banyak kesi-kesi yang menang tu kan? Pergilah buat kerja. Buatlah survey dekat media sosial. Adakah Faizal Rahman berada dalam kapal ini? Aku masih ada dalam kapal ini. Tetapi tidak menghalang aku untuk membersihkan dan menyelamatkan kapal Malaysia. Sebab untuk menyelamatkan kapal Malaysia, untuk menyelamatkan kapal negara kita, tidak memerlukan tuan-tuan menjadi ahli mana-mana parti. Tak perlu, tuan-tuan. Tuan-tuan sekarang ini. Tuan-tuan sekarang ini tidak ada mana-mana parti politik. Tapi tuan-tuan boleh menyelamatkan parti. Sebab apa? Perlembagaan Malaysia telah mengesahkan tuan-tuan adalah warga negara yang sah. Parti ini, tuan-tuan, kapal ini baru wujud 27 tahun. Siapa yang berhak menyelamatkan kapal ini? Kapal ini
orang yang mentadbir kapal ini aja boleh menyelamatkan. Rafizi tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh sebab dia tak ada apa-apa jawatan. Dia tak ada apa-apa say pun. Macam tu juga dengan saya. Tapi ni kapal Malaysia. Inilah darah daging kita, tuan-tuan. Inilah darah tumpah kita. Nenek moyang kita. Regardless, tuan-tuan, daripada Sabah, daripada Sarawak, daripada China, daripada India, daripada Iban. Okay, tuan-tuan, buka IC, tuan-tuan, tuan-tuan tengok apa yang tertera. Tuan-tuan buka pasport, tuan-tuan perempuan tengok apa yang tulis. Warga negara Malaysia. So, kapal ini tidak memerlukan tuan-tuan register pada mana-mana parti politik. Tak perlu, tuan-tuan. Walaupun di ketika ini, tuan-tuan, kapal ini sedang meludah saya. Tak ada masalah. Engkau nak katakan Fazal Rahman ini mencemarkan nama parti. Kapal ini mengatakan Fazal Rahman ini jahat. Fazal Rahman ini mulut longkang. Kau telah membuka aib parti. Terpulang. Sebab aku sebut apa yang sepatutnya aku sebut. Ini adalah jihad aku. Kau nak terima, lantak kau. Kau tak nak terima pun terpulang. Tapi untuk Malaysia, tuan-tuan kena ingat. Sebab itu, kita hanya boleh bergabung di bawah kapal Malaysia ni saja, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok muka anak-anak tuan-tuan. Tuan-tuan tengok saat-saat mereka yang sedang main handphone itu. Tuan-tuan bayangkan. Tuan-tuan bayangkan kalau mereka sekarang ni sedang bermain, apa jadi nasib dia kalau negara kita ditakbir oleh orang yang menyalahgunakan kuasa pada agensi-agensi tertentu. Okay? Tuan-tuan bayangkan. Itu baru 1-2 agensi. Bagaimana dengan benda-benda lain? Alah, tutup mulut lah. Benda ni jangan dibuka, malu kita. Apa benda kau ni? Benda dah salah, kau nak tutup apa? Kemana kita nak pergi dengan kapal ni, tuan-tuan? Kemana kita nak pergi? Kita nak pergi dah sampai masanya. Dah sampai masanya, tuan-tuan. Tuan-tuan kena celik mata. Kita, rakyat Malaysia, adalah kuasa keramat yang paling besar majoriti ni. Kalau dicampur semua parti politik, pemimpin-pemimpin mereka, termasuk dengan ahli-ahli anggota-anggota mereka, baru sekitar 5 ke 7 juta saja, tuan-tuan. Rakyat Malaysia pada masa ini yang saya kira berlaku penambahan selepas 18 tahun. Saya sudah lebih daripada 22 juta, 23 juta. Maknanya apa, tuan-tuan? Kita kena sedar, kita jangan diperbodohkan lagi. Jangan diperbodohkan oleh parti-parti politik ini, tuan-tuan. Ini milik tuan-tuan. Sebagaimana kita jangan diperbodohkan, oleh MC-MC. Macam itulah saya nak bagi tahu kepada agensi-agensi, sudahlah kau jangan perbodohkan rakyat Malaysia dengan jawapan-jawapan kau yang mengarut. Saya nak bagi satu contoh, tuan-tuan. Mana yang tak baca, saya mohon sangat-sangat pergi baca. Dalam kenyataan MC-MC berhubung dengan memberikan data oleh dia berikan data oleh oleh syarikat-syarikat telco. Tuan-tuan baca kan? Jangan tak baca, tuan-tuan. Sebab hanya cai-cai jebon dan walaun saja tak membaca. Tuan-tuan kena baca. Okay. Dalam jawapan Kementerian Penerangan, dia mengatakan itu adalah untuk satu data antara lain untuk mengenal pasti fakta yang kita naikkan itu betul ataupun tidak. Konon-konon dia untuk data. Tuan-tuan tahu tak? Data yang disebut data ni, bila mana maklumat-maklumat itu diberikan, diorang akan boleh detect daripada mana saya bersiaran. Bukan setakat itu. Sebab sekarang ni senang lah. Sebab aku yang duduk dalam ni. Kan? Senang kan? Tuan-tuan, diorang boleh tahu daripada mana tuan-tuan komen. Nampak tak? Abuse of power. Betul. Nampak tak, tuan? Singapura menentang benda ni dan dia tak kuat kuasakan benda ni. Tiba-tiba sampai ke Malaysia, dia nak buat, tuan-tuan. Kalau dekat saya ni tak pelik sebab saya bersiaran dalam 3 platform. Senang nak detect. Tuan-tuan bayangkan ni, kalau tuan-tuan komen, tuan-tuan up status, tuan-tuan komen kat dalam ni,
tuan-tuan boleh di-trace dekat mana tuan-tuan buat. Gila ke tak gila tuan-tuan? Kita berada dalam keadaan what? Negara polis yang gila ke apa? Pergerakan tuan-tuan ni akan dipantau sampai kepada tahap itu tuan-tuan. Sebab itu saya kata, apa yang dilakukan oleh MC-MC perlu kita tentang. Ni ada yang kata karut. Kau belum sampai pada masa tu, kau boleh katalah karut. Bila dah sampai masa tu nak menyesal tak guna tuan-tuan. Belum lagi pada hari ini ada yang menyampaikan kepada saya. Wallahualam. Saya pernah cerita sekatu masa. Kejayaan, kalau sekiranya mereka berjaya mencapai majoriti dalam PRU nanti, akan dibuat juga sistem pengundian sebagaimana blockchain. Gila tuan-tuan. Saya petang tadi meeting tuan-tuan. Petang tadi meeting kan. Aku rasa dah gila dah diorang ni. Dalam pada international journal, academic article mengatakan sistem blockchain itu hanyalah untuk pertubuhan yang kecil, untuk kumpulan yang kecil. 1 juta, 2 juta, okey lah. Tapi kalaulah sistem blockchain ini, spesies macam tu nak digunakan untuk satu Malaysia, dalam artikel-artikel akademik itu tuan-tuan, dalam artikel jurnal akademik itu menyatakan bahawa blockchain tak sesuai untuk general election. Macam mana tuan-tuan? Macam mana kalau tuan-tuan berada kat tempat saya? Kalau rasa malas pun, tuan-tuan rasa macam nak demam, tuan-tuan akan terus juga menyampaikan apa yang sepatutnya tuan-tuan sampaikan. Terpulanglah kalau diorang kata Faizal menyampaikan suatu mitos, terpulang. Kan? Tapi yang dah bersama dengan saya daripada hari pertama, bersetuju bacaan-bacaan tu betul. Mana yang salah? Salah lah. Tapi kebanyakannya betul. Kalaulah pada masa itu baru nak menyesal, tak guna tuan-tuan. Kalaulah pada masa itu baru nak menyesal, tak guna tuan-tuan. Sebab itu saya bersungguh-sungguh meyakinkan tuan-tuan. Electoral vote kat US blockchain gak ke? Setakat bacaan saya bukan. Bukan. Baik. Ini ke mana hala tuju kita? Dalam keadaan kita sedar situasi kita. Saya sebut berkali-kali bahawa harapan yang dibawa bukanlah kita tambatkan kepada tubuh batang manusia. Bukan kita tambatkan pada batang tubuh manusia bernama YB Rafizi. Tuan-tuan, tidak. Ni saya sebut, jangan nanti keluar walaun-walaun yang menunggang agama, dia mengatakan apa? Faizal sedang mendoktrin orang untuk walak kepada dan taksub kepada YB Rafizi. No. Bukan itu saya buat. Sebab itu saya menyatakan dengan jelas, dengan terang bahawa apa yang kita lakukan, apa yang Faizal Rahman sedang lakukan adalah kita percaya reformasi 2.0 ini, perubahan yang besar ini boleh digalas oleh YB Rafizi. Kita tak nampak selain daripada dia. Tuan-tuan tengok tak satu berita? Ni aku nak masuk berita ni. Ni berita ni menarik tuan-tuan. Berita ni menarik. Tak mungkin lah tuan-tuan tak baca kan? Tuan-tuan baca satu berita yang mana apa? Mengenepikan Amiruddin, menurunkan Amiruddin sebagai Menteri Besar akan menyebabkan dan menimbulkan kemarahan akar umbi. Aduh, masa aku baca berita tu, aku rasa nak terkentut pun ada, aku rasa nak tergelak pun ada. Kan? Aku rasa nak gelak guling-guling. Sambil gelak, sambil guling-guling, tu kentut-kentut tuan-tuan. Dia punya naratif tu rasa nak muntah. Tiba-tiba pula engkau kata, pengundi atas di peringkat akar umbi akan membuat bantahan besar-besaran. Sekiranya Amiruddin diturunkan. Alamak. Aku nak cakap balik, naratif korang tu basi. Semua orang dah tahu memang Amir nak lari daripada Menteri Besar Selangor tu, kursi tu. Semua orang tahu dia nak lari daripada Selangor. Apa benda kau sembang? Cuma aku nak komen. Aku tak nak komen yang itu. Aku cuma nak komen dalam pada yang kau kata akar umbi menyokong dia ni.
Kau kena fikir apa yang dia cakap pada revisi. Masa dia kumpulkan semua kesi-kesi kepala tanpa badan ni, turunkan tanda tangan. Apa dia kata? Kita memerlukan pimpinan parti yang tidak terikat dengan tugas eksekutif. Tugas eksekutif ni apa, tuan-tuan? Pentadbiran negeri ataupun pentadbiran pusat. Maknanya dia bukan menteri, dia bukan menteri lah, dia bukan terlibat, dia tak terlibat dalam kabinet. Maknanya dia seorang pimpinan yang hanya fokus kepada parti saja. Ni aku nak cakap balik. Yang konon-kononnya pada masa tu korang sokong, kan? Oh, hebat Amir punya ucapan. Hebat Amir punya ucapan. Ni, aku nak tanya. Sekarang Amir tengah pegang jawatan eksekutif, Menteri Besar Negeri Selangor, kan? Bila dia nak letak jawatan? Sebab dalam masa yang sama, dia memegang naib presiden. Dalam masa yang sama, dia tu pengurusi keadilan negeri. Kau nampak tak? Sebab tu saya nak gelak, saya nak guling-guling sambil terkentut. Diorang ni bongok sebab dia bercanggah idea diorang sesama sendiri. Tiba-tiba bila move Tengku Zafrul terpaksa diawalkan, tahu pun sayang jawatan. Tahu pun sayang jawatan. Rupanya aku ingatkan tak sayang jawatan. Kan? Ingatkan tak sayang jawatan. Sayang rupanya. Jadi Sungai Tua selamat, tuan-tuan. Aku dah cakap dah kat korang, kan? Bagaimana naratif itu, bagaimana wahyu itu turun daripada Bukit Gasing. Tersebut pula. Bagaimana turun daripada satu bukit. Kan, dia bergolek jatuh dalam Sungai Tua. Daripada bukit, kan, dia punya cerita ni bongok tak bongok lah, kan. Bergoleng, sampailah jatuh dalam Sungai Tua. Kebetulan sungai tu dah lama dia Sungai Tua. Lepas tu ingatkan Sungai Tua nak sambut, kan? Ni wahyu ni, kau berani, kau tak ambil. Oh, rupanya dia tai chi, kan? Dia tai chi pump. So daripada sungai ni dia mengalir pergi ke lembah. Aduh, hai. Ingatkan engkau yang sanggup berkorban demi parti, sangguplah berkorban untuk diri sendiri. Oh, rupanya sayang gaji rupanya. Kan? Pam, tai chi. Sampaikah lembah. Satu lembah, tuan-tuan. Selamatlah. Hai. Maka di lembah itulah sama ada kau redha ataupun kau akan diredhakan. Allah Akbar. Ini semua ni, tuan-tuan. Ini semua ni kebodohan lah. Faham tak? Ini semua kebodohan. Masa kau nak jatuhkan revisi tu, kau main. Berkorban lah apalah. Sampai kat kau takut pula. Tiba-tiba ni, ada sokongan akar umbi. Pelik aku. Dulu dia kata A, lepas tu dia kata B. Akar umbi sokong. Akar umbi ke akar apa aku tak tahulah, kan. Aduh. Sebab itu saya kata, tuan-tuan, kenapa kita lihat apa yang dibawa oleh Rafizi Ramli ini adalah satu budaya politik yang baru. Kau gila ke apa? Segala jawatan dia, segala allowance, gaji dia tak heran. Begitu je dia letak. Yang takut jawatan yang tengah melompat-lompat ni sekarang ni dekat mana, tuan-tuan? Dekat tim damai. Dia jual akar umbi. Akar umbi, doa nakkan saya masih lagi berhikmat. Lembah damai. Tak, dia bukan lembah damai dah. Dia dah jadi lembah celaka. Kesian member tu, kan. Mentang-mentang lah musim Raya Korban, dikorbankan dia. Ini cerita dia, tuan-tuan. Inilah hakikat dia. So dalam kita bercerita, bersembang, adalah move ini yang tuan-tuan kena fikirkan. Kan? Kalaulah tak sampai 1 bulan, Amir boleh cakap Rafizi tidak layak sebab apa? Dia memegang jawatan eksekutif. Dan apa yang berlaku pada kau, Amir, sekarang? Sebab itu Amir tak berani jawab benda ni.
Padahal itulah kenyataan dia semasa dia menyokong Nurul Izzah dulu, tuan-tuan.